Korang kalau nak pergi mandi ataupun nak pergi aktiviti water park ke apa ke, mesti pakai apa floating selfie macam ni kan. Floating selfie stick yang jenis macam ni dah lapuk lah, kita dah tak pakai jenis ni. Kita ada yang lagi function tau untuk kita pakai dekat kita punya action cam. Ni selfie stick ni pun memang boleh terapung kat dalam air. Tengok aku test kat dalam baldi ni, memang dia terapung guys. Kalau aku tekan dia ke dalam pun memang dia akan timbul balik. So design dia tak adalah macam yang sebelum ni kan. Floating selfie stick ni nampak lebih menarik untuk kita pakai. Tapi bukan tu je kelebihan dia, dia boleh jadikan sebagai tripod, boleh kembangkan dia untuk jadi kaki 3. Jadi bukan sekadar selfie stick yang jenis floating, kita boleh jadikan dia sebagai tripod juga. Bukan tu je guys, tapi kita boleh tinggikan dia untuk kita jadikan dia punya selfie stick tu lebih panjang. Walaupun dia tak sepanjang 1 meter dia punya stick tu, tapi kita agak function untuk kita buatkan bergambar waktu kalau kita nak bergambar ramai-ramai. Jadi kita boleh letakkan dekat mana-mana je kalau kita nak bergambar ramai-ramai, tak perlu lagi bantuan orang. Jadi korang boleh letakkan korang punya kamera action cam ataupun korang punya phone kat sini. Nak lagi best, korang letak korang punya magnetic phone holder. Memang lagi senang untuk korang pakai. Tengok contoh ni phone korang letakkan je macam tu. Nak melintangkan phone pun boleh bila kita ada pakai magnetic. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan selfie stick jenis macam ni, korang boleh dapatkan dekat link showcase yang aku sediakan dekat bawah ni.